Selamat datang ke Buletin Pekema. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Safina Akila, Hos anda di Buletin Pekema. Pekema bakal menganjurkan kejohanan golf berprestij Pekema Golf President's Cup yang dijadualkan berlangsung pada 18 dan 19 Julai 2026 bertempat di Palm Garden Golf Club Resort Putrajaya. Kejohanan tahunan ini merupakan antara acara sukan paling dinantikan dalam kalangan komuniti automotif dan korporat yang bukan sahaja mengetengahkan semangat kesukanan, malah turut menjadi platform jaringan strategik antara ahli industri. Menariknya, edisi kali ini menawarkan hadiah keseluruhan bernilai lebih RM500,000 termasuk pelbagai hadiah eksklusif dan cabutan bertuah menarik kepada para peserta. Antara tarikan utama kejohanan ini ialah hadiah hole-in-one yang sangat lumayan termasuk 4 buah kenderaan elektrik Dongfeng iaitu Dongfeng 007, Dongfeng Vigo dan Dongfeng Box. Selain itu, peserta juga berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM28,888 bagi cabaran hole-in-one di hole 2. Bagi memeriahkan lagi kejohanan ini, 116 hadiah cabutan bertuah turut menanti para pemain, termasuk hadiah utama Grand Lucky Draw bernilai RM20,000 serta pelbagai hadiah lain bernilai sehingga ribuan ringgit. Kejohanan ini akan menggunakan format permainan sistem 36 Stableford yang membolehkan pemain bersaing secara adil berdasarkan handicap pada hari permainan. Pelbagai kategori pertandingan turut dipertandingkan, antaranya President's Cup Champion, Overall Winner, Medal A, B dan C, kategori Ladies, kategori Senior. Selain itu, pertandingan sampingan seperti Nearest to the Pin, Longest Drive dan Nearest to the Line turut diadakan bagi menambahkan lagi kemeriahan kejohanan. Setiap peserta juga akan menerima goodie bag eksklusif selain menikmati kemudahan lengkap termasuk green fee, bagi, hedi, insurans serta hidangan makanan sepanjang kejohanan berlangsung. Kemuncak acara ialah majlis penyampaian hadiah dan makan malam yang akan berlangsung pada 19 Julai 2026 di Grand Ballroom Putrajaya Marriott Hotel bermula jam 7 malam. Yuran penyertaan adalah RM5,000 bagi setiap flight dan penyertaan dibuka kepada pemain golf amatur sahaja. Pendaftaran perlu disertakan dengan bayaran penuh sebelum 3 Julai 2026 bagi mengesahkan tempat penyertaan. Pekema turut mengalu-alukan penyertaan para pemain golf dari seluruh negara serta menjemput syarikat dan organisasi yang berminat untuk menjadi penaja bagi kejohanan berprestij ini. Pekema juga akan menganjurkan sebuah sesi jaringan strategik eksklusif yang dikenali sebagai Pekema Networking High Tea yang dijadualkan pada 25 Jun 2026 jam 2.30 petang di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Program High Tea ini dianjurkan khusus sebagai platform pertemuan profesional antara ahli-ahli pekema dengan pembekal dan rakan industri automotif dari seluruh negara termasuk syarikat pembekal kenderaan, komponen automotif serta rakan perniagaan strategik. Penganjuran program ini bertujuan mengukuhkan hubungan kerjasama perniagaan selain membuka lebih banyak peluang kolaborasi baharu dalam kalangan pemain industri automotif tempatan dan antarabangsa. Melalui suasana santai namun profesional, para peserta berpeluang untuk berkongsi pandangan industri, meneroka peluang perniagaan serta memperluas rangkaian strategik yang mampu memacu pertumbuhan sektor automotif negara. Selain sesi jaringan perniagaan, program ini juga dijangka menjadi platform penting bagi menghubungkan ahli-ahli pekema dengan pembekal kenderaan dan rakan industri sekaligus memperkukuhkan ekosistem perdagangan automotif yang lebih dinamik dan berdaya saing. Pekema juga bakal menganjurkan sesi libat urus bersama ahli pekema iaitu sesi perjumpaan ahli pekema Zon Utara yang dijadualkan berlangsung pada 20 Jun 2026 di Park Royal Penang Resort. Program ini merupakan platform penting dalam memperkukuh hubungan antara kepimpinan persatuan dan ahli-ahli peringkat zon selain menjadi ruang perkongsian maklumat serta perkembangan terkini industri automotif. Sepanjang sesi perjumpaan ini, para peserta akan mengikuti pelbagai taklimat penting daripada pihak industri dan agensi kerajaan, antaranya melibatkan fasiliti kewangan, peluang pembiayaan serta penerangan berkaitan prosedur kastam oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia.
Selain itu, sesi soal jawab turut diadakan bagi memberi peluang kepada ahli untuk mendapatkan penjelasan secara langsung sekaligus meningkatkan kefahaman terhadap isu-isu berkaitan operasi perniagaan masing-masing. Penganjuran berterusan sesi libat urus ini mencerminkan komitmen penggemar dalam memastikan komunikasi yang efektif, memperkukuhkan jaringan serta menjaga kebajikan ahli di seluruh negara. Sekian sahaja maklumat terkini di Buletin Penggemar. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk lebih banyak perkembangan menarik. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum Dan salam sejahtera.